Itu kita review yang tu kan, stainless steel kan. Yang ni yang jenis plastik Ini adalah pembelian kedua aku meja ni. Brand dia daripada WTHB Outdoor ni guys. Pakai meja ni pun dah best guys. Dia punya metal jenis plastik yang solid tau. Tahan lasak guys. Nak pasang dia, just buka saja. Okey, sini dia. Just kepakkan. Sini dia tinggal lock saja. Buat kiri kanan, dia akan lock. Yang terbaru dia, yang ni korang boleh pasangkan dia. Yang ni dah masukkan dia. Tekan, dia akan lock. Buat untuk ke empat-empat lah. Sini dah ada lock, just tolakkan ke kiri, dia akan lock. So kita tinggal terbalikkan je guys. Nampak tu? Memang kuat, solid. Okey, ni dia punya alas meja Kalau korang nak beli boleh, tak nak beli pun boleh. Dia punya kain tu, kain jenis macam kursi banquet, meja banquet tu. Dia dah jahit siap-siap Memang ngam-ngam bila korang pasang. Bila korang set up cantik kan, korang punya barang-barang niaga, orang pun seronok nak beli. Dekat sini ni, dia dah jahit siap-siap ni, getah ni kan. Just slot in kan saja dekat dia punya kaki ni. Buat untuk ke empat-empat bahagian lah. Okey, nampak memang kemas cantik. Nak buat meja banquet boleh, meja jamuan boleh. Okey, yang ni adalah 1.2 meter. Nak lagi panjang boleh 1.8. Biasa tengok video lama aku kan. So dekat mana kau dapatkan ni, meja ni boleh lipat, letak dalam kereta, meniaga ke, jamuan ke. Harga pun murah, boleh tekan link kat bawah.